biasa. Oh, ingat kau itu tadi nak buat fault line. China. China. Biasa je. Oh. Apa benda warna merah ni? Aduh. Ada baju. Aca-aca je. So, apa beza? Alamak. Ni apa? Alamak. Ini tengok. Alamak, ini okey lagi. Ini apa ni? Kereta dah buat lawa-lawa. Lower rim merah. Ya alamak. Dia request nak ni start up suara. So aku buatkan untuk dia. Senang ya. Ni double tip. Ni nanti kau double tip mana-mana lah. Aku tak double tip kan untuk kau lah. Nanti kau pandai-pandai sorokkan lah. Tak ni. Ni buka. Ni pasang. Lepas tu ni ada extra USB-C kan. Kau boleh charge phone lah. Yang ni aku bagi yang biasanya aku dah habis. Lepas tu kau try start. Baik. Mantap lah. Rempit nak buat JDM. Dulu dak motor. Kat mana nak sampai? Apa dia ni? Dah berapa tahun dah kereta kau? Kalau aku koyakkan ni macam ni. Tahun belum. Ha? Tak setahun? Belum. Aku baru 7 bulan. 7 bulan tak buka lagi. Kalau aku buka ni marah. Jangan. Aku memang nak ni. Kalau bini aku pakai cermin baru dia buka. Lepas tu pasang lagi. Memang aku marah kalau dia buka tadi. Oh. Polis. Dia tengok kita buat apa. Dia tengok kita buat apa. Dia tengok kita buat apa. Kan aku tengah rakam pula. Dia macam budak ni budak YouTube ni. Ni balut lah ni. Kau tak payah tukar. Kau balut je. Cantik dah. Balut apa? Atas kabin teti ni akan tara. Boleh tak? Tapi kalau aku lagi suka ada line tengah. Nampak atas ada. Oh, satu je. Kena belinya. Tak payah bodoh lah. Kau Ni tak payah. tak ada airbag kan? Tak ada airbag. Ni dah cantik lah. Ni ada Pro 2. Ni nanti kau tukar yang ada button. Ni tukar lah. Aku rasa ni tukar yang besar. Botak-botak. Aku kata lo jadi kau call. Okay. Adik abang pakai besar segadu. Tapi biasa dia lawa. Dia beli berapa lama? Dia dah 5 tahun. Aku buat ni untuk adik dia. Abang dia jealous. Dia cakap kat dia terima kasih. Aku kena buat 2. Kalau tak seorang jealous. Ni dah nak bini pasang lah dashcam. Ni nak tengah ni belum order. Order? Memang nak pasang. Pasang dashcam depan belakang. Ni pun aku plan ni nak tukar 360. Kalau bini aku bagi signal nampak sini kan. Baik. Bini Safety. Kau tahu umur dia lagi muda aku. Dah ada bini, anak bini dah. Kau Azhar tengok si anak dia. Aku kahwin laju apa 23. Oh nampak 23 dah kahwin korang. Okey. Aku dari Impulse Gaming. Aku dah aku ambil Pokemon aku. Kalau tak ada video yang ni dah tak tahu lah. Hari berapa hari bulan? 16. Kalau tak ada video pada hari bulan 19, dah tahu lah kenapa. Kan? So hari ni ada banyak sikit benda aku nak buat hari ni. Sebab minggu depan nak kahwin dah. Tak ada masa. So first aku kena tukar minyak hitam kereta bat. Sebab kereta bat dah lama sangat tak tukar. Walaupun mileage tak sampai lagi tapi kena tukar. And then ni aku nak wire up aku punya apa nama? Reverse camera. Aku tak buat-buat lagi ni. Reverse camera. Terus nak tarik wire pergi sampai ke radio. Then ni undercover untuk Honda City. Aku ada beli yang baru, yang besi. Tapi aku tak tahu boleh muat ke tak. So aku try. Kalau tak boleh aku tak pasang lah sebab klip benda ni patah. So aku nak try pasang yang tu. So
So 3 benda ni aku nak buat hari ni. So aku akan tukar minyak hitam Saga lah. So aku tak boleh continue lah guys untuk reverse camera. Sebab contoh ni power cable kan. Satu nak bawa pergi masuk dalam ke reverse light untuk dapatkan signal. Yang ni signal wire. Yang ni akan keluarkan output input daripada sini pergi ke aku punya head unit kan. Hilang guys. Kabel tu missing, hilang. Aku dah buat grounding dia kat sini, cantik lah. Cumanya nak tarik wayar ke sini aku nak buat, cumanya signal kabel aku hilang, aku kena order. So tak boleh buat hari ni. Apa boleh buat guys. Kita isi minyak hitam baru. So minyak hitam buat pilih ni, dia beli sendiri, R3 Premium Genuine Oil. So masukkan je lah. Oh, tak ada leveler. Bapak dia. Oh, dah kat halfway mark. Separuh lah, kalau korang boleh nampak. Separuh kita boleh start lah. So aku nak tengok dia jatuh ke tak. Dia ada running sekejap. Aku rasa sementara dia running aku boleh start jack CT aku lah untuk tengok bawah dia. Aku buat ni guys sebab aku betul-betul dah tak ada masa lah ni guys. Dia sebab dia ada tempat untuk buang minyak hitam dia tanpa cabut benda ni setiap kali. Oh no. Oh no. Boleh fit doh? Boleh. Aku rasa lah kan. Daripada dia cabut tengah-tengah jalan kan. Tak apalah, aku bagi alip lah. Banyak lagi bateri tu. Loh Lip. Kau punya kereta plastik bawah ni ada lagi? Ada lagi? Kau pakai plastik lagi lah? JM6 punya kan? Setiap kali isi minyak kau dia kena cabut benda ni lah. Apa, tukar minyak hitam kan? Kena cabut. Betul? Nah ni aku bagi kau ni lah. Ni apa yang mesti ke? Aku tersalah beli. Tak boleh tu, kena tukar. Tak boleh pasang tu. Tak. Kenapa aku tak boleh tukar? Benda ni aku dah beli sebulan. Aku dah beli sebulan dah benda ni. Patut tak boleh nak. Tak, aku tak pasang-pasang sebab aku malas. Hari ni aku nak pasang, aku rajin aku dah datang. Tak boleh pasang. Tak boleh nak return saya. Aku bagi kau lah. Kau JM6 kan? JM6. Ya, tu aku nak cakap tu je lah. Tengah rekod ni. Nak cakap bye-bye tak? Hello YouTube. Ya. Okay, ciao. Bye. Lelok. Bye. Hai. Aku terlepas. Aku tahu. Aku dah kahwin dah pun. Dah kahwin dah. So aku end up main Pokemon non-stop. Aku dah habis lah game dia. Bini pun marah kan. Apa boleh buat. Aku baru ada masa untuk edit video ni. Kalau tak, aku tak ada masa sebab aku asyik nak settlekan hal nikah semua. Sorry tu. Inilah outro untuk orang. Banyak hal lah. Myvi punya signal cable untuk reverse camera hilang. So aku kena order baru. Yang undercover untuk Honda City aku tak muat, salah beli. Tu untuk JM6 aku
Masalahnya listing kat Shopee tu cakap boleh masuk Gen 2. Lepas aku ke bawah, lepas aku try masukkan skru dia semua, tak ngam, tak boleh. Sebab tu aku bagi kat Lip, aku dah bagi kat Lip lah. Sebab semak kan. Daripada aku buang atau aku simpan, baik aku bagi dia. Tu je lah. Hadiah daripada adik aku, dia kata. Saja nak tunjuk-tunjuk mana je. Okay lah. Jumpa korang next time. Jangan lupa nak like, comment, subscribe. Jumpa korang next time. Bye.